Hari tu aku tiba-tiba je teringin nak pergi pesta buku. Selama ni aku memang taklah nak pergi sebab aku memang tak minat sangat nak membaca. Tapi kali ni aku ada nak cari satu buku ni. So korang enjoy je aku punya short vlog ni, okay? Aku gerak daripada rumah aku naik bas sampailah ke KL. Lebih kurang 2 jam jugalah. Lepas tu jumpalah kawan aku ni, Salman. Hey. Main. Lepas tu kita jumpa kat Masjid Jamek and then kita gerak terus ke PWTC. Naik LRT je. Sebelum nak sampai tu aku memang dah dapat harga dah. Memang akan ramai gila. Tengok tu memang ramai gila lah. Keadaan yang ramai macam ni aku bukan suka sangat pun, tapi aku nak pergi juga dan aku kena terima je lah dengan keadaan ramai macam ni. Ramai gila weh. Serius aku punya energy memang drain kalau jalan dalam keadaan ramai macam ni. Inilah dia buku yang aku nak beli. Surat Cinta dari Tuhan by Ustaz Adenin. So baru beli buku. So guys, nampaknya Penat gila. first time Awi. Setelah berapa tahun umur hidup. Kau pula yang membeli hari ni. Kau tak beli kan? So guys, kita balik dulu. Ramainya dekat sini Jadi kita orang lalu jalan kosong. Memang nice. Let's go. Masa aku nak pergi rumah member aku naik Grab, brother Grab ni bukan main kuat lagi pasang lagu dalam kereta dia. Kau dengarlah sendiri ni. So dah malam dah. And kita orang pergi rumah Amy. Ni ada Amy. Malam ni kita orang makan ayam gepuk. Sedap jugalah. So itu je guys dari aku. Jumpa vlog akan datang.